bersama 50 episod untuk bulan 6 ni akan ditayangkan di Astro. So ni adalah scene penjara yang kita menggunakan penjara yang betul, cuma museum lah. Ada scene yang ada di depan tu masuk, so ada di lokap-lokap sel macam tu lah. So apa yang kat sini yang menarik adalah suasana ni, aura dia seperti dalam penjara yang betul lah. Rasakan feel tu. Sini tempat, tahu ni saya tunjuk satu tempat yang sekarang ni ada di museum lah. Ok, ni tempat boleh tengok kat sini, tempat yang berhimpun ni. Tempat asal dia adalah tempat berhimpun, tapi sekarang dia ada di museum. So bila jadi museum ni untuk orang awam lah, ini tempat dia orang lah, tunjuk macam mana sebat. Boleh tengok kat sini kamera, talimat cara sebat, cara apa semua. So dia akan briefing kat sini lah, tunjuk. Ada patung yang dummy lah, tunjuk macam mana jalankan apa aktiviti dia sebat lah. Perigi ni tahu ke? Ya? Perigi ni? Okay, ni perigi. Oh, perigi. Perigi ada pulau. Ini perigi kan. Ini tak pasti orang tahu yang lama ni. Orang tahu dari mana ni. Mesti tak pasti perigi orang tak berapa lama. So, rumah gantung akan dia lakukan di atas. Tak silap saya lah. Ini tak sampai tempat digantung kat sini lah. Mayat akan pergi kat sini, semua dimandikan kat sini, dibersihkan kat sini. Okay, so untuk saya adalah yang mana orang-orang kat Malaysia ni kalau rasa nak buat jahat tu tak perlulah, fikirlah panjang, macam-macam. Rasa hati ni takut, berdebar semua ada. Jadi kita tengok, saksikan video tadi, jadi satu pengajaran besar untuk saya bila ada di sini. So janganlah buat jahat. Jangan buat jahat. Orang memang buat jahat. Tak. Sakit untuk nak sebab. Dia tinggal sini kena sebat ini.